Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita pada pagi ini dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 1. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk Tenang-Tenang. Jom kita mulakan pelajaran. Murid-murid, kita hendaklah melakukan regangan statik selepas kita melakukan apa jua aktiviti fizikal. Mengapa kita perlu melakukan regangan statik selepas kita melakukan aktiviti fizikal? Ya murid-murid, kita perlu melakukan regangan statik selepas kita melakukan aktiviti fizikal kerana yang pertama, regangan statik dapat mempercepatkan pemulihan selepas beraktiviti. Yang kedua, regangan statik dapat meningkatkan kelenturan otot kita. Dan yang ketiga, aktiviti regangan dapat menghilangkan atau mengurangkan kesakitan otot selepas beraktiviti. Dan yang keempat, regangan statik dapat membantu mengembalikan darah ke jantung. Sekarang, mari kita bersama-sama melakukan aktiviti regangan statik dan juga melihat apakah otot-otot utama yang terlibat. Sedia murid-murid? Jom kita mulakan. Ready. Otot yang pertama, otot betis. Otot hadapan paha. Otot pinggul. Otot dalam paha. Otot atas belakang badan. Otot pinggul yang kedua. Otot abdomen atau perut. Otot belakang lengan atas. Otot sisi badan. Otot tengkuk. Dan yang terakhir, otot sisi leher. Baiklah murid-murid, tadi kita sudah pun melakukan aktiviti tenang-tenang iaitu melakukan regangan statik
selepas kita melakukan apa jua aktiviti fizikal. Sampai di sini saja murid-murid. Wassalamualaikum dan salam sejahtera. Bye dan sampai berjumpa lagi.